Macam mana? Hantam sajalah. Aduh, Kenapa tak elak? macam mana nak elak pakcik? Batunya kecil saja, tak nampak. Kita nak jadi paranormal guys. Macam ada benda kan. Ada benda. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita IPG KPT. Laporan dari Gaza menunjukkan semakin ramai mangsa yang terkorban. Dunia seakan pejam mata. Sampai bila kita nak macam ni? Dunia ni dah tak ada harapan lah saya. Haris, kenapa kamu cepat sangat marah ni? Ada masalah apa-apa kan ni? Kan tak ada sebab. Tapi kita tengoklah. Kita just boleh tengok je. Tapi dia dah langsung tak boleh bunuh untuk mereka. Faris, sifat marah ini datang daripada syaitan, Faris. Bahkan kita tahu Rasulullah SAW sendiri bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, iaitu bukanlah kuat seseorang itu yang banyak bergusti, tetapi seorang yang kuat itu adalah orang yang mampu untuk mengawal kemarahan dia, Faris. Jadi buat apa Faris nak marah pada benda yang kita tak mampu nak ubah pun? Kita tak dapat peluang nak ubah. Daripada kita marah pada benda tu, lebih daripada kita betulkan niat kita, betulkan diri kita dahulu. Boleh Faris? Betul tu bro. Kau marah-marah, lagi tak boleh fikir jernih. Tenang dulu. Jom kita cari angin. Okeylah bro, jom. Tak payah. Jomlah makan sekali. Apa orang dia lah. Tak payah dia sini. Oh. Ya. Kau tak boleh gengok. Tak boleh gengok apa? Apa keras? Haji. Alhamdulillah. Nyam makan ni loh, Haris. Lah. Selesai tambah. Itu dah tak payah. Tadi kami ajak belakang. Kau ni Faris, asal banyak sangat ni. Mari kita fikir cara mereka. Kau marah-marah, Palestin selamat ni? Tak kan? Kau cakap senang lah. Ingat lah dulu kalau nak tahu Haris kenapa nak tahu waktu dulu dulu waktu pengaruh banyak orang. Dan lagu ni juga yang buat kalian nak kau minat sesuatu sedap. Aku tak percaya sesuatu sedap. Tapi aku bukan seorang komposer nasyid yang jauh. Itulah baiklah aku sebagai seorang tenaga pengajar. Alhamdulillah bila kita tu tenang punya lagu ni, insyaAllah akan dapat pasti. Kan? Sebelum diijab kabulkan, syariat tetap membataskan. Pelajari ilmu rumah tangga agar kita lebih bersedia menuju hari yang bahagia. Kau tahu ku merinduimu, ku tahu kau mencintaiku. Oh kasih, bersabarlah sayang, saat indah akan menjelma jua. Kita akan disatukan dengan ikatan pernikahan. Oh kasih, di sana kita bina, tunggu cinta mahligai bahagia. Oh, betul. Air dah sampai dah tu. Ayak sampai dah. Kami minum dah habis dah tu. Tinggal tu seorang. Oh ya. Asas kaya ano. Betul.
Atuk lagi nasihat pada kau ni. Kita sebagai seorang manusia kat bumi ni, kita perlu berkekuatan dan bersifat tenang. Kerana sabda Nabi Muhammad SAW juga, Rasulullah juga mempunyai banyak ujian, tapi dia mampu untuk menghadapi setiap ujian tu dengan ketenangan yang dia hadapi. Dan Alhamdulillah, sampai sekarang Islam masih berada di muka bumi ini. Atas segala setiap penat dia, ketenangan yang dia hadapi dalam menjalankan dakwah tu memberi kebaikan kepada kita. Kita perlu ikut contoh. Farid faham lah pesanan daripada Atuk. InsyaAllah Farid buku keluar. Assalamualaikum Tok Ayah. Ya Tok Ayah. Datang ke surau ya? Sekejap Tok Ayah. Saya datang. Okey Tok Ayah. Waalaikumsalam. Jom surau. Tok Ayah panggil. Faris, cuba kamu tengok muka kamu ni. Dengan marah hanya dengan ni je. Dia boleh buat kamu hilang fokus dah bila kamu marah ni. Faris, aku nak kau buka benda ni. Saya tu. Bentang lah, pegang lah. يا قدس لن ننسى سنصلي بالأقصى لو باعت الدنيا سنظل يا غزة. Cara ni lah. Sebab kan kalau kita hilang akhlak, maka macam mana kita nak jaga kita punya rumah nanti? Sedangkan Rasulullah SAW dulu diutuskan kepada Bani Quraisy atau kaum Quraisy untuk menyempurnakan akhlak mereka. Jadi kita perlu jaga akhlak kita dahulu, pegang teguh pada akhlak kita. Sebab ia mampu mengubah diri kita jadi lebih baik. Faham tu Faris? Faham tu Faris? Jangan kita libatkan emosi-emosi syaitan ini. Boleh? InsyaAllah. Allah. Terima kasih Farid lah. Nama tu. Tapi tu berat juga lah. Aku orang sudah stop tentu kan. Ni kira terang ke mana ni? Ajak Atuk Mimia. Boleh tu. Boleh Saya ada bendera tu. Oh. Atuk tu orang milih. Oh ya. Soal tu. Tengok jatuh tu. Tengok ke betul tu. Kecil. Allah Akbar. Aduh. Tu macam itu. Tengok ni. Mana sakit dah tu? Sini ya. Ini. InsyaAllah nanti balik tak ubat Dia bangun tak? Ayah kita cuba dia. Boleh ni Cik untuk balik ni? InsyaAllah. Terima kasih untuk dapat Cik. Terima kasih. InsyaAllah. Semoga Allah memberikan rezeki dan memberkati usaha kami semua. Amin. Terima kasih.
Cantik Cik. Saya nak kontak. Ya. Badai. Assalamualaikum. Kau tahu buat Cik? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya faham apa yang Tok Ayah kata tadi. Kita tak boleh ubah dunia, tapi kita boleh ubah diri kita. Dengan akhlak yang baik, kita boleh bantu orang lain lagi. Maafkan saya Tok Ayah. Wah, sejuk hati aku dengar apa yang Faris cakap tadi. Ya Faris, akhlak yang mulia itu adalah kunci utama untuk kita menjadi manusia yang berjaya ke bumi ini. Dan benda ini dia berlaku dalam segini kita, walaupun perkara itu adalah sekecil-kecil perkara. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, iaitu orang yang paling hampir dan orang yang paling dicintai ya, di hari kiamat itu adalah orang yang baik akhlaknya. Jadi kita perlu menjadi orang yang baik agar kita mendapat syafaat daripadanya di akhirat nanti. Ingat pesanan Tok Ayah ni, Faris, pegang sampai mati, insyaAllah. InsyaAllah tu. Jangan risau Faris. Walaupun kita jauh di sini, kita masih boleh suarakan isu Palestin untuk tunjukkan pada mereka bahawa kita berpihak pada mereka. Okay bro, kita buat semua ni sama-sama. Tercalar pelangi dihiris gerimis, senja pun merangkak menutup mentari, terbias warnanya ke wajah. Lagu